Hello, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Klinik Tuah. Channel YouTube khas bercerita lebih lanjut tentang kesihatan sendi, pembedahan dan banyak lagi tentang kesihatan. Hari ini bersama saya Dr. Akram dan hari ini saya nak bercerita tentang 3 superfood utama untuk kesihatan lutut anda. Okey, so jadinya banyak yang tanya saya dekat klinik, "Doktor, apa boleh saya makan Doktor, makan ni okey ke tak doktor? Doktor, makan ni bahaya ke tak?" Jadinya hari ni khas untuk podcast kali ni saya nak cerita 3 superfood utama yang bagi saya sangat-sangat powerful, sangat-sangat hebat. Okey, jom kita mulakan. Okey, so jadi yang pertama, yang paling saya suka dan antara paling senang sekali nak jumpa, terutamanya dalam masakan Melayu dan India, adalah kunyit. Kunyit tau. Tahu tak? Kunyit ni mempunyai bahan anti radang yang cukup powerful, iaitu curcumin. Namanya ialah curcumin, okey? Curcumin ini memang terbukti untuk mengawal keradangan lutut, mengurangkan air bisa dan mengurangkan sakit lutut tu sendiri. Ini dibuktikan melalui satu kajian pada tahun 2020 yang mendapati terdapat penurunan pada kadar kesakitan yang juga dipanggil WOMAC score untuk pesakit yang mengambil 1000 mg suplemen kunyit setiap hari dalam masa 12 minggu. Jadi selepas ini, bolehlah tuan-tuan masak banyak makanan berasaskan kunyit pula ya. Jika yang pertama tadi saya cerita tentang anti radang atau nak mengawal inflamasi, yang kedua ni saya nak cerita superfood untuk mengekalkan kekuatan dan keanjalan sendi. Superfood ini dipanggil collagen atau lebih khususnya collagen type 2. Jadinya fakta yang ramai tahu, sendi kita makin lama akan makin haus, betul? Tapi tak ramai yang tahu komponen utama dalam pelindung sendi kita adalah collagen. Dan collagen yang paling banyak dalam sendi adalah collagen type 2. Dan tak ramai juga yang tahu bahawa bila usia kita makin meningkat, kebolehan badan kita untuk menghasilkan collagen secara semula jadi makin lama makin kurang. Bila collagen kurang, maka perlindungan untuk sendi pun automatik akan berkurang juga. Jadi di mana boleh dapat collagen type 2 ni doktor? Ni soalan yang paling tak pernah ada pesakit saya miss. Kalau saya cerita pasal collagen, mesti dia tanya soalan ni. Yang paling senang bagi saya adalah sup tulang ayam. Sup tulang ayam yang dimasak lama biasanya mengandungi collagen yang tinggi. Dan bonus, ada kajian yang juga membuktikan sup ayam ini boleh mengembalikan keanjalan kulit. Manalah tahu, muka pun boleh awet muda kan. Jadinya yang terakhir sekali, superfood yang terakhir yang saya nak ceritakan adalah ikan. Tapi bukan sebarang ikan tau. Pilih ikan yang berlemak seperti ikan kembung, ikan salmon dan ikan sardin. Dalam ikan-ikan ini kita nak dapatkan satu bahan yang dipanggil lemak asid omega 3. Asid lemak omega 3 ini boleh membantu dalam mengawal keradangan sendi selain dari kunyit yang saya cakap dalam poin pertama tadi. Selain itu, kenapa saya cukup gemar akan omega 3 ni adalah kebolehan untuk meningkatkan aliran darah ke sendi lutut, untuk memastikan segala nutrisi yang kita dah makan tu dapat sampai ke sendi lutut kita. Bila usia kita meningkat, aliran darah kita ni bukannya cantik seperti waktu muda dah. Sebab itu bagi saya, pengambilan makanan yang mempunyai omega 3 ini penting untuk support makanan superfood yang kita dah makan tu. Jadi, itu sahaja untuk video kali ini. 3 superfood utama untuk lutut anda. Mulai sekarang, bolehlah ubah diet harian anda. Tapi harus diingat, semua ini bukanlah rawatan 100% menjadi. Yang penting jumpa doktor dahulu, dapatkan konsultasi khas untuk lutut anda
Kalau lutut dah teruk sangat, kemungkinan besar harus dirawat dahulu sebelum anda ubah diet anda. Jadinya sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like dan share dan komen sekiranya anda ada pengalaman best tentang 3 superfood yang saya ceritakan ni. Jumpa lagi minggu depan. Ingat kesihatan sendi, ingat klinik tuah.